Akaun emas Gap ni apa sebenarnya? Akaun emas Gap ni adalah cara mudah dan cara murah untuk anda beli emas 999 di Malaysia. Singkatannya Gold Accumulation Program. Maksudnya program tabungan emas yang membenarkan kita untuk accumulate ataupun mengumpul emas sikit demi sikit. Yang pertama, akaun emas Gap ni adalah akaun yang macam akaun bank. Cuma bezanya apa? Dalam akaun bank kita simpan duit. Dalam akaun Gap, kita simpan emas. Yang kedua, pembelian boleh bermula serendah RM100 sahaja minimum. Jadi, sangat sesuai untuk yang mau bermula sikit demi sikit dan tidak wajib menabung setiap bulan. Ketiga, emas dalam akaun Gap ni boleh dikeluarkan jadi emas fizikal macam ni bila-bila masa. Minimum 0.5 gram. Contohnya 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram. Semuanya boleh dibentukkan jadi fizikal. Yang penting kena cukuplah gram emas anda. Yang keempat, tiada caj simpanan, tiada yuran tahunan dan tiada kos tersembunyi selagi mana emas tu disimpan dalam akaun Gap. Yang kelima, akaun Gap ni terbuka kepada semua peringkat umur. Yang penting anda ada IC ataupun MyKit, terus boleh buka akaun. Yang keenam, pembelian, penjualan, pajakan dan keluaran fizikal boleh dilakukan 24 hours, 7 hari seminggu melalui sistem Gap. Ketujuh, baki gram dalam akaun tidak berubah walaupun harga naik ataupun turun. Sebab apa? Yang disimpan adalah gram emas, bukan nilai ringgit. Menarik kan? Jadi untuk anda yang memulakan menabung emas 999 dengan bajet kecil, akaun Gap ni adalah sangat sesuai untuk anda. Paling rendah kos dan paling popular dalam kalangan penyimpan emas di public pool. Kalau anda memulakan tabungan emas melalui akaun Gap, minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi beg biru di bawah. Saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.